Halo, Assalamualaikum. Selamat datang ke my YouTube channel. Karina mengecewakan. Hari ni boleh pergi jauh. Ini je kontennya. Karina Z saya menggagi. Serius lah. Okay, selama ni kita dah pun banyak sangat memuji AI team. Kita dah banyak sangat buat video-video galau AI team. Tapi hari ni kita buat segmen baru pula. Let's go, kita buat judgement AI team pula. So, for the first episode, for sure, bila kita nak judge AI team, kita perlu untuk bawakan the best version of AI team terlebih dahulu. So, walaupun hari ni aku pakai baju kekanda, tapi tak ada masalah. Aku nak judge Karina dulu. Rumah aku rasa aku tak layak kot masuk dalam list tu. Bagi aku semua ship dengan kanda, semua best, semua naik, semua on top. Tapi sebab dia mention kan yang konten best dia buat pun dengan Mimi, so aku rasa Mimi. Karina mengecewakan. Okay, we start with kekanda. Okay, kalau aku sembang pasal kanda, mungkin ramai yang rasa macam aku jilat kanda ke apa kan. Sebab aku antara peminat kekanda lah. Tapi bagi pendapat peribadi aku, he deserve untuk dapat back to back superstar. Sebab apa? Sebab dalam AI team tak ramai tau yang boleh untuk mencari satu jalan cerita. Cuma seorang sahaja yang memang aku nampak dalam setiap individu yang berpartner dengan dia. So dia tahu macam mana nak susun jalan cerita. Contoh sekarang ini, kenapa Karina yang version sekarang ini bagi aku much better daripada sebelum ni, which is kekanda sendiri dia ubah dia punya version yang dulu kita tahu dia jenis kasar-kasar sikit, and then cerita tu mungkin tak habis. Tapi sekarang ni dia sambung dengan version yang baik and version yang nampak gatal. Walaupun aku sendiri geli tengok, tapi ya, it supposed to be much better than before. Sebab apa? Sebab itu yang semua netizen nak. Aku jujur cakap aku bukanlah peminat tegar Karina sebenarnya. What? And aku fan berat kanda, tapi antara ship yang ada, Karina bukanlah top list yang aku paling suka lah dari sudut pandang ship. Confirm kena kecam ni. Tapi aku jujur cakap, Rina version paling latest untuk Karina ni, aku sangat berpuas hati lah. Sebab dia makin rajin. Satu, dia makin rajin post content. Satu lagi, dia punya dia kita dah jumpa satu Rina yang dalam transformation yang baru. Kau yang menyuruh aku. Dia masuk sementara, Rina tumpah kanda, and then dia masuk pula talent permanent, and then waktu tu pun menampakkan sangat view dia agak rendah. So lebih ramai lah haters datang bagi tahu Rina ni memang tumpang kanda. Tapi aku jujur cakap, mungkin ya satu orang kata idea yang bagus lah daripada Ali Irfan. Sebab dia simpan Rina ni, bagi macam dia pupuk dulu knowledge ataupun mungkin pengalaman yang ada dekat AI team, and then baru dia bagi the best version untuk partnership untuk Rina, which is Karina. Bagi aku kecewa sebab dia deserve better. Itu sahaja. Dari sudut view pun kita nampak 200 ke atas, 200,000 ke atas, 400k pun ada, 500k pun ada. Tapi kat sini aku nak petik lah. Karina Zen, adakah kamu sembang kosong? Okay, sebab kita dah puji dari tadi. Okay, sebab kita mulakan dengan pujian, so kita nak pastikan ada jugalah teguran. Sebab ni nama pun judge. Kalau kita puji bukan judge, Mat, kan? Kalau puji bukan judge. So kita nak judge untuk Karina Zen lah lebih lagi. So kita nak judge Karina sebenarnya, tapi kita terjudge Karina Zen pula. Kena petik, sorry ya. So Karina Zen, anda menjanjikan macam-macam. Ada dulu, saya ingat lagi, Karina Zen mengatakan kepada Alif Irfan yang mereka ditunggang. Mereka ditunggang untuk view sahaja.
Maksudnya Alif ni tak nak gabungkan pun Karina. Just nak tarik crowd saja, nak pastikan ada orang tergila-gila nak tengok AI team. So Alif pancing Karina Z. Ada yang mengatakan macam itu. Tapi end up Karina kembali, tapi tak ada lagi satu view 1M, satu video yang 1M. Kanda tadi pun 700 ada ke? So ini bukanlah orang kata kecaman sangat pun. Cuma yalah, korang macam menjanjikan something apabila Karina come back, tapi at the end of the time 1M tak ada lagi. Video 1M tak ada. And then kebanyakan video pun paling tinggi Kanda je. Kita tengok Kanda paling tinggi pun paling tinggi berapa Tapi Kanda nampak ini beza Kanda dengan Rina tau. So kat sini kita nampak lah perbezaan ketara superstar tu. Okay, sebab Kanda ni memang aku jujur cakap, that's why dia still relevant untuk tahun keempat dah ni. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun keempat lah kalau ikutkan 2026. Dah masuk tahun keempat tapi still relevant. Sebab apa? Sebab memang dia tu, tengoklah macam mana. Dengan ada bisnes lagi, bayangkan ada bisnes lagi RJD, tapi still content post sangat bagus. Alright, tapi apa pun aku nak bagi tahu Karina untuk version kali ni aku lagi suka lah. Sebab dia macam give and take sebenarnya. Sebab nampak lah benda tu berbalas-balas. Version Kanda lagi-lagi, which is kita nampak lah Kanda dah, Mamat ni memang pandai ke tahu tak? Dia boleh menggunakan setiap seorang yang ada, talent yang ada dalam AI team, yang mana yang jadi partner dengan dia akan cuba untuk sedaya upaya twist the character. So itu memang benda yang aku dari dulu lagi puji ke Kanda ni. Sebab kita tengok macam mana dia handle Kamanda, dia handle Kakak Sher, dia handle Karina. And even though kami sebelum ni memang dari setiap orang yang berbeza, so perwatakannya dia boleh twist dalam keadaan yang berbeza. At the same time dia boleh cari crowd, which is dia akan ada satu drama yang berbeza-beza untuk orang yang berbeza-beza. And benda tu masih lagi orang kata menerima pujian lah, menarik crowd. Bukan sahaja sebab dia punya background, ataupun bukan sahaja disebabkan dia punya followers yang tinggi. Tapi still, kalau kau tak boleh jual something yang orang kata bagus, orang tak akan repeat tau. So setiap permulaan dia tahu macam mana dia nak buat cerita tu. So untuk Karina kali ni, kau boleh nampak dia start dengan Karina sementara yang garang-garang, kan Rina ada bagi tahu dekat konten Alif. And then at the end, bila Karina gabung balik, nampak Mamat ni jaga gatal tiba-tiba, kau tahu tak? So superstar, boleh buat. Alright, aku rasa itu je konten untuk first episode kita. Walaupun tunggu next episode, kita tengok kita terjah ship mana pula. Alright, so jumpa anda di lain hari. Bye-bye.